Apakah cabaran dan risiko bagi mereka yang berhasrat untuk nikah khitbah? Ada 3 cabaran dan cabaran ketiga ni sangat-sangat penting. Walaupun perkahwinan dalam tempoh masih dalam pengajian itu menjadi satu solusi syar'i yang diharuskan bagi mengelakkan sebarang fitnah dan juga untuk menjaga maruah diri, namun adakah dia satu perkara yang mudah? Sudah tentu tidak. Bahkan ia menuntut kepada kesediaan yang matang, bukan sahaja dari segi zahir tapi juga dari sudut emosi dan tanggungjawab syariah. Jom lihat apakah cabaran yang pertama, iaitu dari aspek tanggungjawab sebagai suami dan isteri. Yang mana walaupun pasangan ni tidak tinggal serumah, namun si suami wajib untuk menafkahi isterinya dari sudut zahir dan batin. Ini juga termasuklah dalam memberikan keizinan kepada isteri dalam perkara-perkara yang tertentu dan juga untuk menjaga komunikasi dan adab yang baik supaya tidak menimbulkan salah faham di antara kedua-dua belah pihak. Cabaran yang kedua adalah dari sudut tekanan akademik dan juga persekitaran. Pasangan ini perlulah bijak untuk mengimbangi di antara tuntutan pengajian dan juga tuntutan kehidupan berumah tangga, iaitu sebagai suami isteri. Jika pernikahan ini disembunyikan, maka ia boleh menimbulkan fitnah dan memberi tekanan kepada pasangan tersebut. Dan cabaran yang ketiga adalah dari aspek kewangan dan sokongan keluarga. Redha ibu bapa itu sangat penting untuk memastikan keberkatan dalam proses perkahwinan, dan pasangan itu juga perlulah memastikan supaya mereka tidak membebankan mana-mana pihak dari segi nafkah asas dan juga keperluan hidup. Anda nak tahu lebih? Jangan lupa follow IG kami. Semakin memahami hidup, semakin banyak diamnya. Apa itu tarbiyah? Apa itu biasanya? Kalau kita tengok, tarbiyah